Patutlah orang KL ni gemuk-gemuk. Rupa-rupanya makanan dekat sini sedap-sedap. Sekali makan memang tak cukup. Enak banget. Patutlah gemuk. By the way, saya dari Terengganu. Yang mana tak suka saya boleh tekan like video ni dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sebenarnya saya first time datang Bukit Bintang KL. Tinggi-tingginya rumah dekat sini. Tak gayat ke rumah macam tu? Dekat Bukit Bintang ni rupa-rupanya senang je nak cari makanan halal. Ni dah jumpa satu, nama dia Halab. Sekarang ni jom ikut saya order dulu. Wah, apa benda ni bulat-bulat? Saya ada tanya abang ni, rupa-rupanya benda ni shawarma. Boleh lah, jom kita makan. Wah, cara buat dia macam ni. Ada ayam, lepas tu ada daging. Lepas tu gulung-gulung pusing macam ni. Ni first time nak rasa, ambil dulu lah ayam dan daging. Portion dia agak besar, harap-harap kenyang lah makan dua ni. Dari luar nampak kering, tapi dalam dia memang juicy. Rasa garlic sauce dia tu memang wangi, sedap. Berlemak macam tu rasa dia. Lepas tu rupanya bukan shawarma je ada. Yang ni nama dia fajita. Macam burger tapi ada cheese mozzarella. Boleh tarik macam ni weh. Saya tak peduli pun ada cheese, tapi saya nak rasa dulu sedap ke tidak. Roti bang dia lembut, ayam dekat dalam ni banyak. Mozzarella dia tu buat ada rasa kenyal-kenyal, double lemak. Next kita nak rasa dia punya fresh fries. Rupa-rupanya dekat Halal Gate ni pun ada je yang pusing-pusing ni. Tapi bukan fresh fries je ada. Ni menu killer dia. Crispy zinger finger. Dia pusing-pusing, dia perah-perah. Dia ingat susu lembu ni. Yang nak juga makan macam saya ni boleh datang dekat Halal. Tapi biar saya rasa dulu. Yang ni dia punya crispy finger. Dalam dia ni lembut-lembut juicy and tender. Luar pula garing-garing crispy. Tapi yang paling sedap dia punya sos ni. Sos apa ya dipakai? Next saya nak makan pula dia punya fresh fries. Nah, ni besar lain macam. Besar-besar, penuh dalam mulut. Crispy juga dekat luar. Nah, yang ni pula dia punya Arabic mix platter shawarma. Lebih kurang macam shawarma tadi. Tapi ni dia dah potong, lepas tu ada banyak sos and siap dengan fries. Garlic sauce dia sedap. And ada juga sos cheese. Kalau korang suka masak-masak boleh makan dengan pickle dia ni. Rupa-rupanya makan macam ni lagi nikmat, sedap. Dengan sos-sos cili pun korang dapat sekali. Next pula kalau nak makan yang sihat-sihat dekat sini pun ada juga. Saya ambil dia punya Arabic falafel. Yang putih dekat bawah tu hummus. Texture macam mayonis tapi rasa macam kacang berminyak gitu. Lepas ni pun rasa macam kacang tawar-tawar. Tapi makan dengan sayur dia rasa okey, sikit manis-manis. Yang ni bulat bukan shawarma tapi falafel dan hummus dekat dalam tu. Jadi siapa-siapa datang Bukit Bintang boleh singgah di Halab Gate. Let's go.